Geng, nampaknya Israel tak mahu perang di antara Amerika Syarikat dengan Iran ini untuk tamat. Mengikut laporan daripada media Israel, Channel 13 mengatakan bahawa Israel tengah melakukan persediaan untuk melancarkan serangan ke atas Iran secara sendirian atau istilahnya unilateral. Kenapa Israel ni gelisah sangat? Sebab dah hampir 2 minggu Amerika Syarikat tidak melakukan sebarang serangan besar ke atas Iran. Amerika Syarikat nampaknya mahu mencari jalan keluar, tapi Israel tak nak bagi perkara ini berlaku. Ikut laporan daripada CNN pula, Ketua Tentera Amerika Syarikat General Dan Kane kata Amerika Syarikat tengah cari jalan keluar sebab sebarang eskalasi hanya akan menyukarkan lagi Donald Trump untuk mencapai matlamatnya hanya melalui serangan udara. Malah, Pentagon juga ada arahkan firma senjata untuk mempercepatkan pengeluaran senjata sebab stok senjata Amerika Syarikat dah semakin berkurang. Korang rasa adakah Israel akan menyerang Iran atau ini hanyalah satu game psikologi sahaja? Tinggalkan komen korang kat bawah.